Kalau umur anda sekarang dah mencecah 40-an atau 50-an, cuba tanya diri sendiri, kalau saya bersara esok, cukup tak simpanan yang saya ada? KWSP pernah menyatakan bahawa seseorang memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara secara bermaruah pada usia 55 tahun. Jom kita buat kiraan yang mudah. Katakan anda bersara pada umur 55 tahun dan jangka hayat purata rakyat Malaysia ialah 75 tahun. Maksudnya, simpanan itu perlu bertahan selama 20 tahun. RM240,000 bahagi 20 tahun bersama dengan RM12,000 setahun. Kemudian, RM12,000 bahagi 12 bulan bersama dengan RM1,000 sebulan. Sekarang cuba fikir, dengan kos sara hidup, cukupkah RM1,000 sebulan untuk makan, bil, ubat-ubatan, pengangkutan dan keperluan harian? Belum lagi kita fikirkan keadaan 20 tahun akan datang apabila harga barang mungkin jauh lebih mahal berbanding hari ini. Sebab itulah ramai memilih untuk menyimpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk emas. Bukan kerana emas menjanjikan keuntungan cepat, tapi kerana emas telah lama digunakan sebagai penyimpan nilai or store value. Apabila nilai wang menyusut akibat inflasi, emas secara sejarah cenderung mengekalkan kuasa beli dalam jangka panjang. Mudah cerita, emas bukan bertujuan untuk menggandakan kekayaan dalam masa singkat. Ia lebih kepada satu cara untuk melindungi hasil titik peluh kita supaya nilainya tidak mudah terhakis oleh inflasi. Kalau anda masih ada 10, 15 atau 20 tahun sebelum bersara, sekarang adalah masa terbaik untuk mula merancang. Lebih awal anda bermula, lebih tenang persaraan anda nanti. Bagi yang berminat untuk menyimpan dalam bentuk gold bar dan dinar public gold, anda boleh klik link di bio untuk daftar secara online atau isi borang sign up dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.